Peringkat saya nak mula tu agak struggle lah. Kita baru nak mula. So banyaklah Kembali kita di Maya TV. Bersama kita hari ini seorang usahawan muda iaitu Tuan Fahmi. Terima kasih Tuan Fahmi bersama kita hari ini. Terima kasih kepada Tuan Haji juga kerana menjemput saya hari ini untuk berkongsi ilmu, untuk share lah pengalaman saya dekat sini. Okey, baik. Bersempena dengan topik kita hari ini iaitu usahawan bengkel moden, iaitu estetika lah. Okey, boleh Tuan Fahmi ceritakan latar belakang Tuan Fahmi? Nama diberi Muhammad Fahmi bin Ramli, berasal daripada Kedah. Berhijrah di sini dah lebih 10 tahun. Sekarang ni saya menetap di Selangor. Bersempena dengan topik kita iaitu usahawan bengkel moden kan. Okey, bagaimana Tuan Fahmi boleh bermula dalam industri otomotif ni? Saya bermula sebenarnya dulu saya bekerja dengan orang lah. Saya kerja dengan travel agency, and then PKP, and then time tu business dah struggle teruk. So saya decide untuk berhenti. And then saya berfikir untuk mulakan suatu business, iaitu bengkel. Saya buka bengkel untuk jadi usahawan lah. Peringkat saya nak mula tu agak struggle lah. Kita baru nak mula. So banyaklah cabaran yang perlu saya tempuh. So itulah sikit sebanyak daripada saya. Okey. So tadi Tuan Fahmi ada kata yang Tuan Fahmi asalnya bermula bekerja dengan orang kan. Apa yang mendorong Tuan Fahmi untuk membuka bengkel sendiri tu? Mula-mula saya rasa macam perlu ubah hidup saya. Saya nak cabar diri saya untuk buat sesuatu yang baru. So jadi saya fikir mungkin dalam usahawan ni bidang saya, sebab background saya, family saya buat bisnes, berniaga. So mungkin darah daripada perniagaan tu mungkin turun kat saya. Saya cubalah. So jadi saya cuba untuk mula bisnes. Didorong dengan kawan-kawan. So sekarang ni saya business partner lah dengan kawan. So dari situlah dia bermula.